sampai masuk otak orang anak muda. Dah kita susah nak cari orang berjuang untuk Palestin. Bila ada demo untuk orang berjuang untuk Palestin, nak cari 10,000 pun orang susah. Tambah lagi macam ini orang anjing-anjing yang kenapa kita sibuk pada hal Palestin, tambah masalah lagi. Hari itu dia fitnah orang Palestin, dia cakap bakal si anjing ini. Hari itu dia cakap, okey, saya tunjuk. Dia cakap orang Palestin jual tanah. Mana saya tak tahu video. Tak tahu you nampak. Dia cakap orang Palestin dah jual tanah. Okey, kepala otak dia. Mana ada orang Palestin jual tanah? Tahun 48, okey, saudara kita keluar terbaksa because tentera Lanatullah buat genocide besar dekat kampung-kampung. Okey, orang keluar. Orang bagan geran guys. Bagan geran. Sampai sekarang dia orang berjuang. Berapa ribu orang Palestin dia mati syahid untuk bertahan ini tanah Islam. Last si anjing bercakap orang Palestin berjual tanah. Dari mana ini? Propaganda keluar pada orang Yahudi, pada Mossad. Saya bila kata-kata dia semua yang bercakap, semua kata-kata orang Mossad yang propaganda yang dia dah lama dia sebarkan. Dia sekarang repeat, dia nak orang Nusantara percaya. Orang Nusantara bercakap because dia sakit hati. Because dekat negara Lanatullah guys, dia orang dah sakit hati. Kenapa dia sakit hati? You kena faham. Orang negara Lanatullah dia sakit hati sama you because dia nampak orang dekat Nusantara dia kuat berjuang and support Palestin. Dulu you tak nampak macam ini orang. Susah nak cari kan ada tapi susah. Sekarang you nampak ramai orang. Kenapa? Because tentera Lanatullah dia pening kepala sama orang Nusantara. Dia nampak dia macam mana orang dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Thailand, dekat Singapura, dia kuat berjuang untuk Palestin dekat social media. Because of you, the genocide video you dah sampai seluruh dunia. Every day orang pada Malaysia, pada Nusantara, dia post video tentang Palestin. During genocide, you guys repost video kita. During kelaparan, you buat so many benda. So jadi, it's not easy, guys. It's not easy to accept these things. Diorang sakit hati. They will not accept. Just share the live.